Daripada buat benda gini kena bayar saman, baik beli barang-barang lah. Anak-anak kita tak. Dah besar boleh fikir sendiri. Yang anak ni kecil lah. Kalau pun tak ada ukar lepas ni, mau jodoh pun tak. Kena terima lah. Dah ya tak? Dah nasihat dah. Lepas tu sekarang ni polis tak nak cakap banyak. Boleh nak suruh doa kejap boleh tak? Boleh. Doa boleh? Boleh doa tak? Boleh? Doa dah. Doa kejap. Doa bismillah. Saya dengan cik ni. Umur rezeki panjang umur. Anak sihat-sihat. Itu lah baik-baik. Saya tak minat saman pun. Tapi saya minta doa kat awak boleh? Saya pula minta kat awak ni. Saya minta doa. Dah? Saya tak minat saman orang ni. Boleh? Doa. Bismillah. 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 Hanya doa semoga cik. Cik. Murah rezeki. Amin. Semoga anak saya sihat. Amin. Hidup. Gua Terengganu ni lah. Gua Terengganu. Begitu lah. Amin. Amin ya. Okey. Lepas ni tukar lah. Okey. Terima banyak. Sama-sama. Bandar besar tu. Oh, ya. Tapi saya tak jamin kalau jumpa polis lain ataupun JPJ kalau ada saman, tak boleh nak petikai lah. Sebab benda ni kita nasihat dah. Balik dah weh. Balik lah. Malam minggu ni takutkan orang lain buat Roblox. Betul? Sama-sama. Dia balik lalu.